Secara asasnya, memuat naik gambar makanan yang sedap-sedap di media sosial di bulan Ramadan ini adalah harus, kerana tidak ada dalil yang menegah ataupun yang menyuruh. Cuma dalam perbuatan yang seperti ini, ada satu kaedah fiqh yang menyebutkan hukum sesuatu perbuatan ataupun perkataan atau tindakan itu dinilai berdasarkan niat dan juga motifnya. Jadi kalau dia muat naik gambar makanan yang sedap-sedap di media sosial, contohnya untuk tujuan promosi, dia jual makanan, maka hukumnya adalah harus, kerana itu dengan tujuan untuk berniaga. Kalau seseorang itu dia tujuannya untuk berbangga-bangga dengan mungkin makanan dia yang mahal, dia berbuka puasa dengan wagyu contohnya, untuk bermegah-megah, maka hukumnya jadi haram kerana perbuatan bermegah-megah itu adalah haram. Dan dalam konteks soalan ini, tujuannya adalah untuk bergurau dengan kawan-kawan di WhatsApp dan seumpamanya. Kita boleh katakan ia harus. Tetapi kalau perkara ini dibuat secara kerap, saya fikir ia akan menyebabkan perbuatan itu sebenarnya bercanggah dengan semangat Ramadan yang menghendaki kita cekal dan mempunyai azam yang tinggi untuk kita melaksanakan puasa dan ibadah dan kebaikan. Mungkin kadang-kadang kalau silap hari bulan, bila ada kawan-kawan dalam grup WhatsApp tu yang dia terlepas bersahur pada pagi itu, kita pula bergurau dengan naikkan gambar-gambar makanan yang sedap, mungkinlah menyebabkan dia rasa sangat sedih, ya, kerana dia terlepas bersahur pada pagi tersebut. Mungkin ada sebahagian yang trigger lapar yang menyebabkan dia hilang fokus untuk melakukan kebaikan di siang Ramadan. Jadi kalau melihatkan kepada akibat-akibat ini, adalah sebaiknya kita kurangkanlah bergurau yang seperti itu di siang Ramadan, kerana kita tidak tahu dalam pada kita bergurau ni mungkin ada hati siapa yang telah kita guris, dan sebaiknya kita kurangkan dan kita fokus kepada aktiviti yang lebih bermanfaat, insya-Allah.